Saya Muhammad Rizky Arif bin Muhammad Izzuan, peserta tahap Perak ARPRF daripada Persatuan Belia Digital Kedah Manis. Untuk komponen, saya mengambil sukarelawan. Yang pertama, membentuk disiplin diri saya. Yang kedua, supaya boleh menepati masa dengan tepat. Yang ketiga, memperbaiki tingkah laku saya. Yang keempat, memudahkan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, supaya dapat berkhidmat dengan masyarakat. Rekreasi fizikal, saya mengambil lompat tali untuk jantung. Matlamat yang pertama, dapat menjaga kualiti pernafasan diri saya. Yang kedua, meningkatkan kesihatan jantung dan paru-paru. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, dapat memperkuatkan tubuh badan. Yang kelima, supaya dapat mengurangi masalah kejang kaki. Kemahiran, saya mengambil gambar. Matlamat yang pertama ialah dapat membuat poster dengan baik. Yang kedua, belajar cara untuk menggabungkan gambar dan video. Yang ketiga, dapat menghasilkan poster untuk media sosial. Yang keempat, membuat poster untuk promosi program. Yang kelima, belajar cara untuk membuat poster dengan kemas.